Tahun 1982, hutan Belum, Gerik Perak. Kamal, pemburu berusia 36 tahun, dengar bunyi puking kuat dari dalam hutan jam 5 pagi. Panggilan rusa jantan dewasa, tapi bunyi itu datang dari 3 arah berbeza. Kamal ikut bunyi dengan hati-hati, senapang di tangan. Kabus pagi tebal, jarak pandang cuma 10 meter. Bunyi itu makin dekat, makin kuat. Dia nampak tapak rusa di tanah becak, segar. Tiba-tiba bunyi kedua dari belakang, kemudian bunyi ketiga dari arah kanan. 3 rusa jantan memanggil sekaligus. Mustahil, rusa sambar tak hidup berkelompok macam ni. Kamal berpusing cuba kenal pasti arah. Kabus makin tebal. Dia sedar dia dah berputar balik ke tempat sama 3 kali. Panggilan rusa berganda 5, 6, 7 serentak. Bunyi berlapis-lapis macam paduan suara. Subharmonik pelik yang buat bulu roma meremang. Kamal cuba lari, tapi setiap jalan keluar bawa dia balik ke pokok besar yang sama. Dia terdengar suara garau. Hutan ini bukan tempat kau. Kamal dijumpai pengsan pada tengah hari 3 km dari laluan masuk. Senapangnya hilang. Di sekeliling badannya, tapak rusa sambar, puluhan, membentuk bulatan sempurna. Anda berani ikut bunyi rusa dalam hutan Royal belum?